Alright guys, ni episod kedua pula. Sekarang kita move on kepada battery health. So saya akan ajar korang macam mana nak check phone korang battery health tu original ataupun tidak, dah kena pump ke tidak, menggunakan phone sahaja. So dekat sini kita ada shortcut. Okay, shortcut ni dipanggil battery start. Okay, kalau yang korang nak ni saya boleh share dekat Telegram lah. Okay, so battery start ni macam mana korang nak check, korang pergi kat setting, privacy and security, pergi ke analytic ni, analytic data, korang cari yang paling latest 3 hari bulan 9. So korang klik kat sini, tekan share button, tekan battery start. So dia akan run, nanti korang tengok original capacity berapa, sekarang tinggal berapa. Kalau korang punya bateri 100 tapi dia punya bateri capacity dah turun, korang jaga-jaga. Macam saya tunjuk ni, yang ni bateri dah pump. Kita buat test, korang tengok kat sini, bateri health 100% kan. Tapi bila kita check pakai bateri start tu, korang tengok capacity original ni 4522, tapi kat dalam phone ni sebenarnya dah 3500. Dah charge 882 kali. So yang ni kalau korang macam ni, korang dah kena tipu bateri pump. Kalau kita tengok balik yang warna pink tadi, so bateri dia macam original 3682 baru turun 50 mAh je. So bateri health dia should be 100% lagi. Kita tengok kat sini pun tak tipu. So next korang nak saya cerita pasal apa pula berkenaan bateri.